Bila pelajar tak tahu duduk mana kaki nama pertama, kedua, ketiga. Daripada situ yang tak boleh kecek Arab tu. Bismillah. Bukan nota kakak, nota kakak mana kakak? Sila ambil. Ya. Kita tengok kepada ganti nama Yesus ni. Huwa. Pernah dengar tak? Emak apa? Emak apa? Emak. Omun ke Omi? Omun ke Omi? Omun. Mak saya? Sekolah? Madrasah. Sekolah saya? Madrasati. Allah Tuhan? Oh, Tuhan Allah. Tuhan Rabbun. Tuhan apa dia? Tuhan saya? Rabbi. Buku? Kata apa? Kitabun. Buku saya? Andai. Okay. Sekarang kita tengok buku. Buku awak. Oh, kita buku. Apa nama? Kita buku. Buku awak kita buku. Buku awak perempuan kita buki. Buku dia buku, tidak buka. Okey, kita tengok hari ni dalam bahasa Arab. Oleh kerana kita ada 14 ganti nama, bermaksud kepunyaan pun ada 11. Habis kita ambil tengah dulu dah. Okey, kita pergi ke 13. Kitabun buku. Kalau buku saya, kitabun tu dia tambah dengan ya mati. Kita tak boleh nak baca kitabun hi. Boleh? Kita tak boleh cakap kitabun ana. Tak boleh. Ada ke orang putih cakap book I? Dia cakap apa? Oh, mak saya? Mother I. Orang tak cakap mother I kan? Bahasa Melayu boleh. Kalau mak saya? Oh, Melayu. Mak saya? Mak awak? Mak awak? Mak dia? Mak kita? Sebenarnya sungguh belajar bahasa Melayu. Patut orang Bangla main dia boleh kecek. Kalau buku saya, ambil buku saya, buku saya. Buku awak, buku awak. Masalah apa? Buku dia, buku dia. Buku dia banyak, buku-buku. Tak payah dengan bagi tabun, putu pun, senuk tu. Buku banyak, buku-buku. Pen banyak, pen. Orang amat, orang, senang kan? Oh, gitu. Kalau orang tu jatuh, orang jatuh. Kalau orang tu tina, orang tina. Kalau orang tu tua, orang tua. Alah tak boleh. Budak dia panggil Ibnun. Kalau tina, dia panggil Bentan. Orang tu kalau dia tua sikit, orang bulan. Kalau tina pula ni sahun, tua lagi. Jadat tu banyak songil lah. Boleh tak? Kalau pelajar tu sore, tak boleh pun. Pelajar tu orang tina, tak boleh batul. Masalah apa je? Kalau pelajar tu tina, ada tina. Kalau pelajar tu jatuh, ada jatuh. Ke sini. Kalau pelajar tu dua orang pelajar. Kalau jatuh, dua orang pelajar jatuh. Ke sini. Ada kena tukar. Pelajar pelaju. Pelajar dapat. Pelajar entah. Ada. Betul? Betul tak? Itulah bahasa bukan syurga. Kalau buku tu dua putih, putih buku. Masalah apa? Kalau buku tu banyak, buku-buku. Kalau sebutir buku. Sini kan? Arab tak boleh. So buku kita pun, dua buku kita abang ni, kadang-kadang kita abang ini. Banyak buku. Mana boleh cakap kita apa, tak cikmu. Kutubun. Berharap. Saya pelajar, talibun. Dua orang, talibun, tak cikmu. Islam talibun, tak kecek gitu. Taliban. Kalau dua orang pelajar tidur, tak boleh pula. Itulah bahasa Arab. Ramai orang tak terpilih. الكلام باللغة العربية شيء جميل جدا. إذا يمكن أن نتكلم بالعربية
لساننا هذا لسان العرب ونتكلم بلغة الله ولغة أهل الجنة وهذه لغة الله لغة العبادة وعلينا أن نتعلم بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأننا نحن مسلم نصلي بالعربية ولا بالملايوية؟ بالعربية. نقرأ القرآن بالملايوية بالعربية. Masalahnya tak faham. Dalikal kitab la raiba fi. Tengok terjemahan. Itulah sebuah buku yang tidak ada syok baginya. Sedap kau baca buku cerita. Once upon a time, the boy and the girl go to the jungle. Apa ni? Pada satu hari seorang pelajar telah pergi ke dalam hutan. Dia belum nak tadi kalau kena terjemahkan dia. Adakah sedap kalau kita faham? Iza waqa'atil waqi'ah Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Takut. Apa kita takut ke Allah? Tak faham. Sebab tak kenal. Kalau orang kata, "Hoi, nak bagi esok, ada kes masalah dengan mok mana pek? Benda air binangin." Ustaz Nabil kata ke apa? "Mok, boleh dah mau sedikit video klip ajak budak-budak mari kes. Aku kira 30 butir di sekolah. Tak ada yang Ustaz Nabil ni. Dia nak suruh aku mari, dia suruh saya buat video klip. Saya pun buatlah iklan. Aku tak kisah. Saya pergi demi bahasa Arab. Mu ada jumpa ke cikgu dia letak kau ni. Dia pakai pergi ke sekolah mana-mana. Aku naik bakal pakai beg. Pakai ni. Ada apa kisah? Dia kata apa? Saya ni lagi cantik. Tengok muka hudung gigi tak cukup. Mak, apa? Siapa buat tadi kau? Aku tadi. Aku pergi sebuah kedai lain. Buka aku. Kau takut. Apa sebab gini? Mujur saya tak pakai crown. Mengalah lidah sama ni waktu kerja gitu. Datuk buat lidah buat demi biti. Aku pakai gini, pergi pakai mana-mana. Naik kapal terbang, aku Korea. Pakai lagu ni. Saya pernah pergi ke Busan. Bawa 2 orang pelajar. Saya ibu tunggal, saya bawa 2 orang yatim. Masuk ke pertandingan dunia. 14 negara tu. 14 negara, 27 kumpulan. Di Belawai, aplikasi mobile phone. Bersama pelajar-pelajar tahfiz daripada Tok Bacok. Form 1. Busan Korea. Juara dunia. Rezeki. Kita tanya ke 14 negara 27 kumpulan. Bahasa Arab punya nombor 1. Saya paling tak boleh kalau kata tak minat bahasa Arab. Tak minat bahasa Arab? Tak boleh. Demi aku bangun. Saya nak jawab Ustaz Nabil telefon ke saya ketar. Seorang tu tubik lagi masa tu. 3 minggu saya sakit. Kena buhai di hospital. 2 kali dapat MC. Tapi kalau Ustaz Nabil telefon, insya-Allah Ustaz. Pada hari selepas program di sekolah saya demam. Tak demam kan? Kecik pun khabar. So, mutu 57, mingat mutu 27. Ada apa kisah? Faham? Aku paling suka kalau tengok pelajar tidur. Excuse me. Ini bahasa Allah. Ini bahasa syurga. Semua ingat tak opek boleh kau mengajar bahasa syurga? Baik kita. Jangan orang pandang lekan. Bunyi sekolah mahat dah. Excuse me. Aku pelajar mahat. Boleh? Kita mari. Nabi tinggal bagi kita 2 perkara. Pusaka yang tidak akan tinggal. Nabi kata, taraktu fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadallu abada. Al-Quran wal hadis. Aku terima kamu 2 saka. Saka tu dah bahasa Inggeris ke? Pasukan dia Allah. Sebab tu saya bangun berdiri di Malaysia. Bukan saya lapar nak jadi juara dunia, tapi saya nak bayar kepada dunia bahawa bahasa syurga ada tangganya, ada harganya, ada tempatnya. Sebab saya minat bahagian pengurusan. Saya suka jadi pengurus, saya nak ikut pengetua whatever. Tapi demi bahasa Arab, saya kena aku guru Cemerlang.
Bila kami di kementerian jadi guru cemerlang, tak boleh lagi ikut pengurusan. Saya pergi, siapa jadi guru cemerlang di G22. Dan saya juga adalah juara Ikon Teknologi Malaysia. Saya juga Allah pilih untuk jadi guru juara digital Malaysia. Kalau awak pergi dalam video TV, awak tulis guru bahasa Arab menengah rendah. Awak kena tengok muka saya ada dalam tu. Kalau tak kenal, sebab dalam tu kan dia cangok sebelum mengajar kat TV tu. Aku kena tengok tubuh aku. Dia bagi kau baju 200. Nak pergi ngajar tu dia colek, dia colek, dia colek kakak dia tu. Aku tak boleh kerja pakai begini. Aku ni kau cerah ni, tak ada kerja pakai begini. Gerang. Perlu aja sikit. Mari lah. Pakai boleh. Demi bahasa Arab, saya bangkit. Dari 5 kali letih tu. 2,000 belajar. Mengajar di bayar. Waduh. Jadi saya harap anak-anak di depan saya ni, jangan pandang rendah kepada bahasa Arab. Faham tidak? Kamu insan terpilih. Sebab tu bila pengetua Ustaz kami kata salah 300 orang. Astagfirullah ramanya. Tiba-tiba dia kabar, sudah tidurlah 300 orang. Aku tak tahu mana ramai ni. Kita tengok sejid malai. Sedap kalau belum ada sejid. Masalah mu jatuh lah boleh dah lego yang boleh semaya. Orang tadi semaya dia tak mana. Caralah dia cek kira. Ya Allah, biarlah ada orang daripada mana pula. We sponsor dia besar pula. Harus juta ke masjid dia boleh dia akan bagi 2 juta untuk dia, insyaAllah. Saya doa. Kalau ada 2 juta tu panggil saya dah. Saya boleh pula. Bismillah. Lagi pada tajuk kedua.